Terima kasih Tuan Pengerusi yang berbahagia, Tuan Haji Zainal Abdul Rahman, Timbalan Ketua Eksekutif, yang berbahagia Dinda Datuk Wan, Datuk Wan Zawawi, semua ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai dan seluruh kaki tangan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang baik dan mulia ini dapat sama-sama kita berkumpul di Dewan yang mulia ini untuk kita sama-sama mengingati dengan kehadiran bulan yang sangat mulia, sangat berkah, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menjelangnya bulan Ramadan, dia menyampaikan ucapan memperingatkan tentang kebesaran, peri penting, perhatian yang perlu diberikan kepada umat Islam dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Jadi tuan-tuan, kita pun juga kita buatlah kaedah dan cara yang sama supaya apa yang kita buat ini mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini satu perkara penting. Apabila di akhir Ramadan, di ambar Ramadan, Rasulullah menyampaikan ucapan. Dan kita turut buat. Turut buat juga. Kenapa kita buat? Kerana kita mencontohi Rasulullah di dalam semua hal yang kita dapat lakukan, yang kita mampu usahakan. Jadi tuan-tuan, kita buat satu majlis semata-mata untuk tiru Rasulullah buat, sudah satu pahala yang besar. Meniru Rasulullah. Kerana tu dalam istilah Islam, meniru ni adalah sangat-sangat dituntut oleh kita umat Islam kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya dengar istilah yang sangat baik yang telah diberikan oleh Encik Imran dalam pemimpin. Pemimpin ni kena cari ke, kenalah ke mana? Sebenarnya kita semua, Rasulullah kata pemimpin. Cuma jadi pemimpin peringkat mana? Itu perkara yang kedua. Rasulullah sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kamu adalah pemimpin. Ahlan Tuan Haji Sobri KI kita. Sila. Dan semua kamu adalah pemimpin, dan semua kamu akan ditanya dengan pimpinan kamu. Jadi pemimpin yang paling rapat ialah pemimpin diri kita sendiri. Jadi Ramadan ni adalah untuk melatih kita memimpin diri kita sebelum kita memimpin orang lain. Dan kalau setiap individu Muslim memimpin diri selaras dengan ajaran Islam sebagaimana dipandukan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat sejahtera kita. Yang timbul masalah ialah orang tidak memimpin, memandu diri sendiri mengikut ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi masalah. Karena itu tuan-tuan, apabila kita berada di bulan Ramadan ini, kita adalah orang yang memimpin diri sendiri sebelum kita memimpin orang lain. Kemudian tadi telah disebut oleh Dr. Wan, sihat puasa ni. Alhamdulillah sihat sungguh puasa. Tapi setengah-setengah orang tu jadi kata dia sihat. Sebabnya mudah ya. Tak sihat ni orang tua sebut sebab pulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Banyak kita terurus pemikiran kita kepada percakapan. Itu betul. Tetapi tak ramai orang melihat sebab makan yang melalui mulut itu yang banyak merosakkan tubuh badan manusia.
Jadi mulut ni sama ada cakap tak betul pun rosak, makan tak betul pun rosak. Hak makan tak betul, hak haram itu sama telah. Hak halal ni pun boleh rosak juga sebab dia tak ikut Rasulullah ajar. Dia tidak ikut Quran kata. Quran kata kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan lebih had. Ia menjadi masalah kepada kesihatan ialah apabila israf. Israf ni lebih daripada sepatut. Hak sepatut segelas je. Tetapi kita gomong 3. Moga kita nak lepas gerai. Bulan puasa ni sebenarnya bulan yang mengurangkan makan, menjimatkan belanja dan meningkatkan produktiviti. Hak sebenarnya. Tapi kita jadi pasif. Letih dan kurang kerja, piti habis banyak. Jadi bulan puasa ni kalau boleh cek banding dengan bulan lain, di segi belanja bulan puasa ni boleh jadi lebih meningkat daripada bulan-bulan lain. Betul kita tak makan tengah hari, tapi kat alik petang tu kat balas dendam selalu nak kelik, bila-bila nak kelik. Moga sini dekat dengan Kedah pula, balas dendam. Jadi tuan-tuan, kita kembali kepada Ramadan kita lah. Ahlan ya Ramadan. Kita ucap selamat datang dengan kehadiran Ramadan. Dan kita berdoa, selalu berdoa nak jumpa dengan bulan Ramadan. Sebab, banyak sebab. Yang pertama, Ramadan ni adalah rukun Islam. Dengan kedatangan Ramadan, kita jumpa dengan rukun Islam. Hak setiap hari, kita jumpa rukun Islam 2. Hak setiap hari. Iaitu rukun Islam yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Dan rukun Islam kedua, semayang. Setahun sekali dalam sebulan dalam setahun, kita jumpa dengan rukun Islam. Yang satu lagi, iaitulah Ramadan. Kemudian, insya-Allah lepas Ramadan, kita jumpa dengan rukun Islam yang satu lagi, zakat. Lepas tu tak tahu bila pula jumpa dengan rukun Islam yang kelima, iaitu pergi haji. Kalau orang daftar ni 20 tahun lagi, insya-Allah. Lambat sikit, kecuali dia masuk terbaik kot lain. Jadi apabila kita nak mari Ramadan ni, kita rasa orang panggil berdudik. Berdudik bukan takut, berdudik suka, gembira. Ketar kenali, gembira, kegembiraan ni kadang-kadang menangis. Orang suka pun menangis juga, orang duka pun teriak, nangis juga. Supaya semalam dia mau kata, mu tak tengok. Dia mau kata, qari'ah daripada Maghribi, teriaklah dia. Teriak sakit ke? Tak, teriak suka. Boleh jual, dia tak suka. Kita pun tak tahu dia baca lagu mana, mu tak tengok TV lah mana lah ni. Enggak lah ni, TV 1 ni aku tak tengok dah. Jadi lagu tu nak mana? Banyak channel lain. Jadi orang pun tak tahu. Benar, alhamdulillah, kita syukur apa ni, dia dapat memberi satu yang baik. Tapi teriak, mana cerita nak teriak ya. Bapa suka doa. Baik, kita siapa teriak lagu tu ke mari Ramadan. Dia sebab apa dia teriak? Dia Sera gembira, dia tak boleh nak gambar dengan kata-kata, sehinggalah terpancar apa ni, rintisan air mata dan juga suara bunyi huk. Nak royak suka. Supaya kita pergi ngata mak ayah kita Mekah. Kalau cepat pakat teriak belakang. Teriak huk-hak apa? Tak tahulah jumpa pula dah kau dengan ayah kau tidak. Sedih. Kelik. Teriak pula. Beza tu teriak dua tu. Teriak hal lagi ni sedih tak? Moga berpisah. Kelik nak teriak pula, pelak pula. Suka. Bukan suka wak kelik wak tamat tu, tapi suka ayah selamat, jumpa pula. Suka. Jadi teriak ni ada dua. Teriak suka, teriak duka. Kita mari Ramadan ni teriak hak mana? Masing-masing boleh jawab. Setengah orang tegak rusing mari Ramadan. Setengah orang tak rusing mari Ramadan, dia rusing mari kaya. Ada seorang sahabat zaman jumpa dulu, dia ada orang Kelantan duduk Kuala Lumpur. Dia kata, Ustaz, ama dua bulan Ramadan tak apa, tapi 2 hari raya tak sih. Kata, buat apa pula? Dia kata, penat ke raya dia. Nak kelik kapur habis piti, buat kelik pula habis piti, nak mari pula tak ada piti, hak tu tak sih dia. Nak mari KL pula tak ada piti, putih pula dia kata. Jadi kita ni jadi minda kita tu dah rusak sebenarnya. Dalam menyambut Ramadan, dalam menyambut puasa, dalam menyambut raya, kita rusak minda kita.
Minda tu bukan rusak punah, tapi rusak pemahaman. Tak betul. Tuan-tuan sekalian, yang ketiganya, Ramadan ni suka kita gembira kerana dengan kedatangan Ramadan ni, dia satu bulan istimewa yang diberi peluang yang banyak oleh Allah untuk dapat ganjaran yang luar biasa, dua yang runtuh. Kerana itulah Ramadan ni sebagai satu bulan duri yang runtuh kepada sebahagian orang yang memahami betul-betul. Apabila kedatangan Ramadan ni, kita lihat amalan kita diganda. Ganda sungguh-sungguh. Berbeza daripada bulan lain. Jadi kalau kita sebut ganda ni, tak ada orang tak say. Ganda. Ganda, iaitulah amalan kita buat sikit dapat banyak. Hak biasa buat sikit dapat banyak dah. Cuma digandakan pada bulan ni, buat sikit teramat banyak. Allah tak rayak limit. Itu beza bulan Ramadan. Kalau kita tengok semaya, Allah sebut ganjaran dia. Allah sebut ganjaran haji. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ganjaran sedekah. Semua dia sebut. Ramadan, puasa, tak sebut. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Ramadan khusus untuk aku, dan aku saja yang akan beri. Jadi dia tidak letak dalam kategori. Kalau supaya semaya Jumaat, kita semaya Jumaat dapat 25 ganda daripada semaya seorang. Tak tahu. Semaya Jumaat juga Rasulullah sebut pahala dia serupa orang pergi buat haji. Maknanya setiap kali kita semaya Jumaat, kita dapat pahala serupa orang buat haji. Kita tahu. Apa pahala haji? Pahala haji yang diterima Allah ialah syurga. Baik. Puasa tak ayat. Maknanya lebih besar lagi pada itu. Lebih sangat hebat lagi daripada itu. Sehingga Allah tak sirayat. Kita kalau kita tak sirayat, tak ada barang. Kita tak boleh rayak pun. Tak ada barang ke, ada barang ke. Tapi Allah, dia tak sirayat tu sebab manusia tidak akan dapat faham ganjaran yang telah dia lakukan. Kerana Allah kata, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kerana dia puasa tu kerana aku, dan akulah akan memberi ganjaran kepadanya. Hak lain pun kerana Allah juga, tapi puasa ni lebih berat dan lebih hebat. Tuan-tuan sekalian, mari kita tengok ayat yang berhubung dengan puasa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan kamu berpuasa itu, kamu akan mencapai tingkat takwa. Jadi dalam ayat yang satu ni, dalam ayat ni, mudah ya. Ada satu ayat, dan banyak ayat puasa ni ada rentitan yang ke belakang, yang lepas tu. Tapi saya nak ambil satu ayat ni ya. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Ni address dia. Address ni daripada siapa? Hatta surat ni. Surat ni daripada Allah. Dia addressnya allazina amanu. Addressnya kita. Jadi apabila kita baca ayat Quran, ya kita jumpa dengan ya ayyuhallazina amanu, kita kena rasa. Kita tahu dah, tapi kena rasa pula. Dia kena menghayati. Ni Allah kecek dengan kita. Bukan kita sekadar baca, tapi Allah kecek dengan kita. Dia rakyat kita. Siapa kita? Ialah orang beriman. Apabila orang beriman ni, orang yang paling Allah sayang. Orang yang Allah sayang, dia beriman. Orang dia tak sayang, dia tak beriman. Jadi kita ni adalah di antara golongan umat yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Apabila Allah penyayang, dia kecek dengan orang yang dia sayang. Dan kita rasa kita disayangi. Maka situ sebenarnya kita perlu merasai orang sayang kecek kepada orang sayang. Orang yang kasih bercakap dengan kekasihnya. Orang yang mencintai, dia bercakap dengan yang dicintainya. Lagu mana dia rasa? Lagu mana orang kena sayang tu rasa apabila orang hak sayang ke dia kecek dengan dia? Sudah tentu gembira. Sudah tentu berasa hebat. Sudah tentu berasa teroja.
Kalau orang tak sayang, dia kata ya, tak rasa apa satu. Sebab dia panggil tidak daripada hati dia. Tapi kalau orang hak sayang sungguh kita, dia kata ya Allah, rasa nak teriak. Sebab apa? Sebab tersentuh hati. Apabila kita baca Quran, tak tersentuh hati kita dengan Allah, maka kita kena tengok apa hati aku lagu ni. Aku tak sayang kepada Allah. Sebab apabila Allah sebut tak setuh dengan hati kita, kita kena cek balik, apa aku lagu ni? Allah sayang kat aku tak sayang ke dia ke? Kerana Allah kata, Rasulullah sebut dalam sebuah hadis kursi yang maksudnya, apabila kita dekat dengan Allah sejengkal, Allah mari kita setuh. Apabila kita pergi dekat dengan Allah setuh, Allah mari sedepa. Apabila kita pergi jalan untuk menuju Allah, Allah mari berunggang. Lebih Allah sama ke kita. Kita kurang. Namun Allah Subhanahu Wa Taala beritahu Rasulullah dalam hadisnya, dalam hadis kursi, gitulah kedudukan. Jadi kita ni apabila Allah Subhanahu Wa Taala seru, ya ayyuhallazina amanu, serah ke dalam hati kita. Mungkin ada orang serah, ada orang tak serah. Kalau kita pergi Mekah, kita semayang Madinah ke, atau pergi Mesir ke, mana-mana negara, apabila kita dengar Tok Imam baca Quran dalam semayang tarawih, ada orang teriak. Orang tak teriak pun ada juga. Orang teriak pun ada juga. Ketika doa, ada teriak, ada tak teriak. Lepas tu, kitanya tak teriak sama orang doa. Kita doa pun tak teriak, orang doa pun tak teriak. Tapi ada kita tengok orang teriak. Sebab apa? Dia setuh hati. Setuh hati dia. Tok Imam tu kat kokak-kokak, lekat. Nak baca. Supaya lekat sungguh. Tak boleh nak baca, tak boleh nak pergi. Sebab dia rasa sedu. Terkedu. Sebab apa? Dia berasa. Hak dia baca tu supaya Allah kata ke dia. Kerana tu apabila kita baca Quran, kalau kita boleh sampai situ, maka itulah tanda kita segera dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi nak suruh Sayyidina Abu Bakar jadi tu imam semaya, Aisyah kata, ya Rasulullah, tak suruhlah ayah hamba tu jadi tu imam. Dia tu apabila baca Quran teriak selalu. Baca Quran teriak. Kita baca Quran banyak kali dah, jarang berapa kali teriak dia. Tu kita, tu hebat juga. Kita tak teriak dengan Quran. Teriak juga. Tika tu muka sakit dah. Tapi Abu Bakar apabila raqiqul qalb, hatinya sangat halus, sangat terasa dengan Quran. Sayyidina Umar pernah rubah dengan baca Quran. Dia lalu ke rumah orang, nak pergi maya subuh, dengar orang baca Quran. Rubah. Kita jauh lagi dengan rubah. Kita kuat. Kuat. Tebal kita. Tebal apa? Tebal dinding, selaput tebal. Selaput tidak berapa, tak makan dengan Al-Quran. Baik. Kutiba alaikumusiyam. Kamu diwajibkan puasa. Puasa ni siam dalam bahasa Arab atau saum. Saum ni dalam bahasa Arabnya ialah puasa, kita terjemah. Dan puasa ni kita boleh faham daripada ayat ni satu ibadat lama, bukan baru. Bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi telah didahului oleh syariat-syariat nabi-nabi yang terdahulu. Kerana semua ni adalah agama Islam. Nabi dulu bawa agama Islam, Nabi Muhammad pun agama Islam. Kerana tu kalau kita kata salah, kalau kita kata hamba duk mikir orang kata agama langit. Maknanya banyak agama dengan jamak, dengan plural. Tak ada, dia agama langit ya. Agama langit ni saja Islam. Mana-mana Nabi dan Rasul terima agama daripada Allah, hanya Islam saja. Kerana tu Allah sebut inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama dari Allah hak sebenar ialah Islam. Kerana tu amu duk tengok orang Arab nulis juga. Dia kata agama-agama langit. Al-adyanus samawiyah. Agama-agama langit kalau kita terjemah dalam bahasa Malaysia. Jadi terjemah itu tidak tepat. Sebab tak ada banyak agama. Agama dari langit daripada Allah ni se-Islam je. Tak kira Nabi Ibrahim ke Nabi Musa ke Nabi Isa ke Nabi Hud ke Saleh ke,
Walau bagaimanapun kalau kata syariat berbeza, betul. Syariat tak serupa. Tapi agama satu. Iaitulah agama Islam. Kerana tu Allah kata, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Siapa-siapa cari selain daripada Islam, agama selain daripada Islam, tidak akan diterima. Zaman Nabi Musa, cari selain daripada Islam, tak terima. Nabi Musa bawa Islam, Nabi Isa bawa Islam. Orang kata Nabi Musa bawa agama Yahudi, tidak agama Yahudi, Nabi Musa bawa agama Islam. Jadi agama Yahudi itu setelah dipindah baru jadi Yahudi. Jadi Kristian zaman Nabi Musa, Nabi Isa bawa Islam. Setelah dipindah, Allah tidak mahu agama dia digunakan telah diubah, maka nama lain, namanya Kristian. Kristian bukan nama Islam, bukan agama Nabi Musa, tak. Agama lain, suku Saka. Kerana tu ini adalah satu perkara besar. Kemudian ayat yang terakhir, la'allakum tattaqun, itu adalah matlamat puasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tuan-tuan, takwa ni adalah matlamat puasa. Dia duduk matlamat khusus puasa. Matlamat hidup orang Islam ialah ubudiah pada Allah. Sebagaimana Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hak tu matlamat umum. Matlamatnya ialah untuk jadi hamba Allah, mengabdikan diri kepada Allah, untuk mencapai redha Allah. Hak tu matlamat hak teratas sekali. Tetapi setiap syariat Islam ada matlamat khusus untuk tukar matlamat asas tadi. Kalau semaya, kalau mengucap 2 kalimah syahadah, matlamatnya ialah untuk masuk Islam kalau orang bukan Islam lagi. Yang keduanya, kalau orang Islam dah, untuk perkukuhkan iman. Kalau semaya, matlamat dia ialah untuk mengingati Allah. Aqimis salata li zikri. Kalau puasa, kalau zakatnya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan harta dan juga menyucikan hati. Matlamat hajinya untuk melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah. Matlamat puasa untuk jadi takwa. Dia lain-lain matlamat, tapi duduk dalam kerangka yang besar, iaitulah menjadi ubudiah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok, takwa adalah matlamat yang tinggi untuk dicapai oleh setiap orang. Kerana apabila orang bertakwa, maka selesai semua masalah. Takwa ni, kalau kita tengok, satu ungkapan yang selalu diberi peringatan oleh khatib pada hari Jumaat. Boleh jadi Tok Imam terlupa nak kata beri zakat lah, Tok Imam nak kata kita sedekah lah, tetapi dia akan kata ittaqullah setiap minggu. Boleh jadi dia tak kata tuan-tuan kena amanah, jangan bohong. Boleh jadi dia terlupa hak tu. Boleh jadi tak kata apa, tetapi takwa dia kena kata. Rukun Jumaat, rukun khutbah Jumaat. Ini menandakan satu sifat yang sangat penting di dalam hidup. Semua rukun Islam yang kita lakukan, semaya, puasa, rukun iman, nak capai takwa. Rasulullah SAW sebut at-taqwa hahuna. Dia jamuh dada dia. At-taqwa hahuna. Wa asyara ila sadri. Dia tunjuk ke dada dia. Makna takwa duduk dalam hati. Apabila hati comel, maka comel seluruh tubuh badan dia. Kalau hati tak comel, maka tak comel jugalah tindakan yang dilakukan. Kerana tu takwa ni adalah satu sifat batin, satu sifat dalam hati yang duduk dalam hati kita, dan dia tidak duduk dia akan tubik ikut anggota dan tubuh badan kita. Kita kata duduk dalam hati, duduk senyap gitu dah, dia ngayak tubik. Jadi perbuatan kita yang kita lakukan pada setiap hari ini adalah hasil daripada apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita nak marah kat orang dah, masa muka kita, sebenarnya marah mari dalam hati. Hak masa tu boleh tengok ya. Hati sebenarnya nak marah. Kalau kita kenal kat orang, kenal duduk dalam hati sebenarnya.
Tapi buat apa nyagi senyum dah? Siapa suruh senyum? Hati suruh senyum, dia senyum ke? Baik. Tanya kita, jumpa orang. Jumpa orang, dia tak panggil, kita panggil dia. Siapa suruh panggil? Hati suruh panggil. Dia panggil kita. Kita kuat. Siapa suruh kuat? Hati kita suruh kuat dia. Hak kita jeling mata ke orang, siapa suruh jeling? Hak kita cebeh ke orang, siapa suruh cebeh? Hati suruh. Kerana tu hati tanggungjawab besar. Malah disebut sebagai kuasa pemerintah tertinggi, sebuah raja. Tapi dia duduk dia duduk dalam situ ya. Jadi nak lahir seorang yang bertakwa. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pesan supaya kita, pesan kepada kita supaya kita bertakwa. Pesanan ni adalah pesanan Allah. Allah tidak akan pesan kecuali barang penting. Dan pesan ni bukan kita saja, tetapi pesan kepada umat terdahulu. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sesungguhnya kami telah berwasiat kepada kamu dan juga umat sebelum kamu agar kamu semua bertakwa kepada Allah. Jadi tuan-tuan, takwa ni banyak. Kita dalam kerja, kita kerja lah, banyak kerja kita ni. Macam-macam kerja. Kalau kita mari duduk rumah pun ada kerja, sini pun ada kerja. Jadi bila kita bekerja ni, tak dapat lari daripada masalah dan kesusahan. Dan semua orang tak susah, dan semua orang nak susah masalah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan kesusahan itu ada jalan keluar, makhraj. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki kepada dia yang dia sendiri pun tak suka. Baik. Tuan-tuan, siapa tak ada masalah? Semua kita ada masalah. Masalah diri sendiri, masalah keluarga, masalah anak, masalah tempat kerja, masalah sesak jalan, jam jalan. Masalah. Ada seorang ustaz Amor. Dia kata kamu, dia kata biasa pergi Kuala Lumpur, masa tu duduk KL. Biasa Kuala Lumpur, biasa. Buat kata. Dia kata mudah ke nak dapat parking? Tika mudah, tika payah. Tika mudah bila? Amor pun jawab. Kita pun rakyat langsung kata pergi tengah malam. Mudah dapat parking. Kita kata hok pergi tengah hari. Kata payah kalah. Dia kata Ana pengalaman Ana apabila nak masuk mana Ana doa lalu. Doa lagu mana? Doa minta mudah parking. Mudah jumpa malu dia kata. Tak tahu tu buat kedak moga-moga parking sedia, tak apa, tak doa pun dah. Tapi dia ayat hamba, dia doa. Sebab dia pegang dengan ayat. Apa-apa ya kita serabut, kita minta doa, kita takwa pada Allah. Kemudian dia kata, ustaz baca doa ke apa ustaz? Doa hak kita baca seumur dia. Doa mana? Rupa-rupanya kita tak baca doa tu. Dia kata Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alal huzna in syi'ta sahla. Ana pun ajar kamu ustaz. Memang tuan-tuan buatlah. Doa minta dengan Allah, tapi tak ada nak ingat hak Arab, ingat hak Melayu. Ya Allah, tak ada barang mudah kecuali engkau beri kemudahan. Dan kalau barang susah pun memberi mudah. Barang duka cita pun kalau engkau beri mudah, jadi mudah belaka. Tu bahasa Melayu kita. Doa ni tak nanti kau bahasa apa-apa pun kau tu hari belaka bahasa sahlah. Patut ada tanya dia, kata ustaz, dia kata mudahlah, dia kata ceritanya mudah. Pasal apa? Dia kata kita minta dengan Allah. Apabila kita minta dengan Allah tu, kita takwa dengan Allah. Kita minta, kita rasa takut ke dia. Gitu juga kita semua orang nak kemuliaan. Tapi melia ni biarlah manusia tidak melia kepada kita pun. Tak dapat tinggi pun, tapi kita nak melia di sisi Allah. Jadi siapa yang boleh melia paling tinggi darjat di sisi Allah? Ialah orang bertakwa. Nah,
Inna akramakum indallahi atqakum. Kita sebenarnya duk tuju supaya kita dihormati, supaya kita dikasihi, supaya kita disanjungi, supaya kita dapat kedudukan sekian. Tetapi sebenarnya kita lupa bahawa kedudukan yang sebenar, tinggi, mulia adalah di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala sebut, orang yang masuk surga ialah orang yang bertakwa. Baik tuan-tuan, apabila kita tahu kedudukan takwa begitu, lagu mana kita nak sambut puasa, nak suruh jadi takwa? Ni baru nak masuk lah, tapi kat kita kenapa nak sudah dah lah nak masuk. Baik tuan-tuan, apabila kita duduk di ambang Ramadan ni, maka ada beberapa perkara yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan. Yang pertama, biar kita rasa suka bagi Ramadan. Suka. Berasa gembira. Supaya lagu mana? Kalau kita boleh. Ni kalau ada pengalaman, tuan-tuan ada pengalaman. Orang nak dapat anak pertama. Dia beli baju dah, beli air, beli botol susu. Kalau dia tak boleh nak nyusu, dia siap lah. Kalau orang nak boleh anak pertama, anak kedua dia enggak ada dah dulu. Begitu juga orang nak kahwin pertama. Tidak gimadah orang kena. Gimadah orang tu telefon kau ni buat tempat nak duduk sama-sama, duk katil pun molek, bilik pun hias. Semua comel. Istiadat. Bersedia untuk nak sambut bakal pasangan. Tak kira lah lelaki ke perempuan, sama je. Kita kalau boleh, kita nak sambut Ramadan ni lebih pada tu lagi. Baru dah padan dengan rukun. Tak ada rukun ni, selemak kita. Ni rukun. Rukun ni turuh. Kalau tak ada turuh, tak ada turuh ni, tak ada tukar ni, maka tak lekat Islam kita. Nak tengok mana? Maka kita kena buat lebih lagi pada tu, seupaya kita, supaya kita berasa dengan kehadirannya itu merupakan satu kekuatan dan satu kebaikan yang sangat-sangat kepada kita. Jadi caranya ialah kita membersihkan diri. Supaya kita nak semayang, kita bersih diri, kita ambil wuduk, kita ambil bersih diri pada hadas kecil, hadas besar. Begitu juga nak puasa, kita kena bersih diri. Bersih diri ni dalam konteksnya dia kata at-takhliyatu wat-tahliyah. Buat hak mana buruk, pakai hak mana comel. Supaya kita nak pakai pakaian baru, maka kita kena mandi dulu. Kita kena bersih tubuh badan kita, barulah pakai pakaian baru. Ni dah orang tak pakai pakaian baru tika duk cepolok cuma. Jadi kita puasa lah ketiga, kita nak ambil pakaian baru. Jadi kita mari ambil apa nak puasa ni, kita buat segala hak buruk. Gapo hak buruk dengan kita? Hak buruk dengan kita ni kesalahan kita. Dosa-dosa, kesilapan, kecuaian, abai, tanggungjawab kita. Sama ada tanggungjawab kita kepada Allah, tanggungjawab kita kepada masyarakat, tanggungjawab kita dengan kerja kita. Semua ni kita kena bertaubat kepada Allah. Taubatan nasuha. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu semua umat Islam bertaubat, mukmin bertaubat, mudah-mudahan kamu berjaya. Allah Subhanahu wa taala kait taubat dengan kejayaan. Tapi kita bila kecek kejayaan tak kait dengan taubat. Hak tu kita boleh jadi tidak makan siku dengan kejayaan. Allah sebut, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Hendaklah kamu semua orang mukmin bertaubat kepada Allah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan bertaubat tu kamu berjaya. Jadi kita ni kalau nak berjaya tidak taubat. Kerana itu makanya Sayyidina Abu Bakar apabila dia nak hantar satu pasukan tentera pergi berjihad di jalan Allah, dia pesan. Dia pesan, kamu dengan tentera kamu ni sebagai tentera Islam ni nak lawan tentera musuh yang lebih ramai bilangan, yang lebih banyak kelengkapan, macam-macam duduk dia belakang. Kalau kamu dengan dia ni sama dosa, maka kamu kalah.
Sebab Allah tidak akan tolong kamu dan Allah lepas. Apabila Allah lepas tadi, maka beradulah kekuatan fizikal. Apabila kekuatan fizikal ni benar hak ramai, banyak senjata. Tapi apa? Setiap kali orang Islam lagi perang benar sama. Kita baca sejarah, jangan kalah di medan peperangan. Sebab orang Islam bertaubat daripada dosa. Bukan tak dosa, bertaubat daripada dosa. At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa sama macam orang tidak berdosa. Jadi kita nak masuk bulan puasa, kita taubat. Taubat daripada dosa. Dosa kita buat, kita lebih tahu daripada orang lain. Jadi kita bertaubat. Kemudian yang keduanya, baik dengan semua orang. Enggak, kita tidak balas cuma kurang kecek dengan orang tu, masih muka. Kena baik. Nak mari bulan puasa ni, kalau tak mari bulan puasa ni, maka kita tak kita ambil kesempatan untuk jari bulan puasa. Yang ketiganya, kita boleh tolong orang dalam bulan puasa. Tolong dengan pitih ke? Apabila kita sebut tolong ni, orang ramai ada, hamba tak ada pitih nak tolong orang. Wih sedekah. Kata hamba tak ada pitih nak sedekah. Lagu mana tolong orang dalam bulan puasa? Tolong tak pitih ni. Iaitulah tolong sahabat kita ketika dia tak ada, orang ngata keburukan ke dia. Boleh jadi kita dalam pergaulan kita hari-hari, kita dengar seseorang kata tidak baik kepada seorang lain. Ya, kita kenal. Ataupun kita tidak kenal dengan baik, tapi kita tahu. Maka kita kena tolong dia. Tolong hak orang jung ngata, tolong hak orang kena kata. Tolong hak orang jung ngata dengan nasihat dia, jangan kata kat orang. Tapi nak nasihat jangan kata kat orang ni payah. Lagu mana nak buat? Tukar tajuk. Tukar tajuk kecek. Nampak dia nak kata, nak ngata kat orang, kita tukar tajuk lain. Dia apabila orang ni dia nak ngata kat orang, tak ada orang je dengar, dia tak kata. Jadi kita pendengar setia ni kita tukar channel. Itu cara mudah. Dan kalau tak pakai juga, kata mu ada kerja nak gilai. Atau helah lah. Sebab kita nak tolong dia, nak tolong seorang lagi. Dan orang yang tolong orang lagu ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, orang itu akan ditolong oleh Allah di dunia dan di akhiratnya. Besar. Hak tolong saja. Kamu dia mempertahan. Kalau orang dia kata tadi tidak betul, maka kita betul. Lagu mana ganjaran kita? Tak kira ni boleh puasa, tak boleh puasa. Cuma dalam boleh puasa ni banyak sikit. Namun kata tak makan. Takut-takutnya kecek. Rasulullah kata, man zabba an irdi akhihi bil ghibah kana haqqun 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Siapa-siapa mempertahankan kehormatan saudaranya kerana diumpat oleh orang, maka Allah akan lepaskan dia daripada api neraka. Allah selamatkan dia daripada api neraka. Besar tuan-tuan. Kamu dia kalau ditakdirkan orang kata kita, nak buat mana pula? Hak tadi hak orang tu. Hak ni hak kata kita. Amo nak kos ini tak kira boleh puasa tak boleh puasa, tapi boleh puasa ni lebih baik kita. Ada baiknya kita. Hak tadi kita pertahan sahabat kita pertahan apa ni betul orang. Kalau ditakdirkan orang kata kita tak tahu orang kata kita. Ataupun orang melakukan apa-apa terhadap kita, maka kita tengok hadis ni, Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia ni apabila pada malam hari dia bangun semaya tahajud, sepanjang-panjang yang dia buat, kemudian dia teriak, summa baka, teriak dia. Kemudian dia kata, Allahumma, wahai Tuhanku, innaka amarta bil jihad, engkau suruh berjihad, wa raghabta bih, dan engkau dorongkan berjihad. Tapi engkau tak beri kat aku harta boleh aku pergi jihad. Dan engkau tak beri harta kepada Rasulullah yang boleh dia bantu aku pergi jihad. Oleh kerana tu ya Allah, aku bersedekah kepada setiap orang Islam, dia buat nyayang kat aku. Sama ada buat nyayang tadi di segi harta benda aku, ataupun di segi tubuh badan aku, ataupun di segi kehormatan aku. Ada orang buat nyayang kita.
Di segi harta, ada orang kata nista kita. Di segi kata-kata, ada yang orang buat apa ni keburukan di segi tubuh badan. Ya Allah, kalau ada orang buat kat aku gapo-gapo berkaitan benda-benda tadi, aku sedekah dia. Esoknya dia duduk sama-sama saya dia, sahabat-sahabat lain. Lalu Rasulullah tanya, siapa awak sedekah semalam? Kak jaga awak sedekah malam ni. Tak tolong bangun. Tak ada siapa bangun. Rasulullah kata lagi, siapa-siapa buat sedekah semalam, tolong selekai bangun. Dia kata, aku dah berapa kali. Rasulullah tak. Dia pun bangun lama Rasulullah. Rasulullah kata, absyir. Satu khabar gembira untuk kamu. Sedekah yang kamu buat semalam itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tuan-tuan. Keburukan orang, kita tak tahu keburukan orang buat kita. Kalau orang tahu, orang tak tahu, kita sedekah dia. Apabila sedekah ni tuan-tuan, kita buang stres. Hak tu di segi stres. Kita tak marah kat orang ni, sihat tubuh badan. Rengai tubuh badan. Nak marah kat orang ni gak letih, moyok, lesu. Sebab apa? Sebab nak marah kat orang. Bangun nak marah kat kita. Dia bangun tidur tu tidak ingat ke Allah, tidak ingat kematian. Siapa dia aku nak marah hari ni? Malah lagi aku nak marah tidur. Jadi rusing. Kalau kita tengok orang yang tak ada masalah kan, muka dia ceria. Tak ada apa satu. Ada masalah ke apa tak? Tak ada masalah apa. Tak ada masalah. Tak kata tak ada masalah. Ada masalah. Tapi hamba tidak buat masalah. Ni barang kecil pun kita jadi. Sebenarnya seekor nyamuk je. Tapi kita besar dia jadi seekor gajah. Benda ni berlaku dalam hidup masyarakat di rumah tangga. Kalau dia tak kenal tak, nyamuk jadi gajah. Tapi kalau dia kena, gajah jadi nyamuk. Itu dia kita. Jadi tuan-tuan, tadi apa ni, ya seterusnya ialah kita kena minta maaf dengan orang hak duduk dekat kita. Jangan nanti nak gaya je lah minta maaf ni. Ni nanti esok nak gaya, malam ni cadang nak kata gapo ke orang hak paling kita sayang. Minta maaf ngamuk, minta. Tapi nak teriak. Tak. Sebenarnya nak puasa ni minta maaf dah. Sebab kita nak masuk puasa ni nak masuk satu amalan, nak masuk satu episod yang penting. Kita tak si benda-benda salah dan benda-benda yang berdosa. Kita nak supaya kita masuk dengan mengamalkan rukun ini dengan tenang dan hebat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, dalam puasa ni kita kena belajar pekoh puasa. Pekoh puasa ni bukan puasa pekoh lagu mana nak faham puasa. Baik, puasa ni mula-mula. Mari Ramadan ni mula-mulanya Rasulullah kata man shama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa berpuasa dengan penuh iman dan mengharapkan ganjaran keampunan dari Allah, akan diampun dosa-dosanya. Jadi puasa ni tuan-tuan, puasa dengan iman. Boleh jadi perkara ni tidak diberi satu pemerhatian yang serius. Apabila mari puasa, kita pakat puasa. Betul? Anak kita puasa, semua orang puasa. Budak kecil pun puasa, orang tua pun puasa, pakat puasa, tak makan. Tetapi puasa ni dia nak semoga imanan, dengan penuh iman. Kita puasa ni dengan apa? Dengan iman ke tidak dengan iman pada Allah? Situ pokok. Karena tu apabila kita berpuasa dengan penuh iman ni lah, berubah akhlak kita, perangai kita. Kalau kita puasa tidak dengan iman, dia kekal gitu juga. Lepas puasa, sebelum puasa, sepatutlah. Bapa tak berubah. Mari puasa, sedangkan puasa sebulan ni boleh berubah. Bukan berubah dari segi makan, perangai, akhlak, budi bahasa. Bapa tak berubah. Kena boleh jadi kita tidak beri perhatian. Man shama Ramadan imanan, dengan penuh keimanan. Kita buat ni apa? Kerana taat pada Allah. Kita buat ni pada patuh pada Allah. Kita buat ni apa? Untuk mendapat keredaan Allah. Kita buat ni apa? Untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Iman. Wahtisaban. Dan kita nak ganjaran besar daripada Allah.
Begitu juga semaya tarawih. Dia mari hak tu juga. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba. Siapa dirikan solat tarawih dengan penuh iman dan mengharapkan ganjaran. Kalau semaya tarawih tidak penuh imanan penuh iman ni, semaya 4 rakaat lagi. Ni yang kita nak tengok. Berapa gimana Allah akbar. Apa ni? Sini semaya berapa? Semaya 20. Aku nak separuh ni. Pergi semaya 48, aku nak separuh juga. Kan sepatutnya bagi hak semaya 10 tu, nak 4 20 dia nak 10 tu boleh kira. Hak 48 pun nak separuh juga. Jadi 4 rakaat dia. Kosah. Jadi sebenarnya pergi semaya tu apa? Kerana orang pergi ramai-ramai je ke? Kau suka tengok orang ramai je ke? Ni pokok. Ni poin besar. Kerana tu, apabila kita puasa imanan, pergi semaya pun imanan. Kalau pergi semaya dengan iman tak kelik. Kerana tu Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, orang yang semaya sudah dengan iman. Sudah ni maksudnya, sudah berlaku. Iman pun nak kelik, kita nak kelik lah. Sudah salirah ke panggil. Maka dosa dia diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala hak dulu-dulu. Karena tu pergi dengan iman. Gitu bukan dengan tolak ke lain. Tolak ke iman. Baik. Kemudian di mana Lailatul Qadar pula? Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Karena tu poin iman wa ihtisaban ni kena letak besar. Kena bold tu besar. Wak kita besar. Mudah nak baca. Imanan wa ihtisaban. Dia akan jadi beza lalu perangai kita, akhlak kita. Apabila kita pergi dengan iman, kita tetap. Orang pergi pergi dengan iman, dia tidak lari. Orang pergi pergi dengan tu orang nampak bekat berhak sikit, dia undur. Itu tidak iman. Turut orang. Jadi tuan-tuan, ini satu perkara yang sangat penting yang perlu kita beri perhatian. Kemudian tuan-tuan, dalam Ramadan ni ambil kesempatan bacalah Quran. Tadi pun dan sebelum ini pun disebut supaya kita baca Quran banyak-banyak. Cuma kita orang yang ada sedikit maklumat dan ilmu. Bagi saya, hak duduk sini orang tu pelajar belaka. Orang boleh baca belaka. Kita kena upgrade sikit. Baca Quran upgrade. Dia upgrade ni saya dengar tadi. Ada dah sini baca Quran boleh puasa, tu boleh tidak puasa baca Quran. Betul baca tu molek. Lepas tu yang keduanya baca Quran ni biar lancar molek. Yang ketiga baca Quran ni biar faham molek. Antara problem umat Islam ni tak faham Quran. Kita dulu ngaji tu buku tebal-tebal tu kan. Bahasa Arab putih pula tu, bahasa Arab pula tu. Pulung tak faham pun baca juga. Lama-lama faham kita. Tak faham tanya orang. Tapi dengan Quran ni tak buat lagu tu. Hebat kita. Tak buat, tak faham ya, tak faham tak. Asak baca. Tapi mujud dah baca tu. Boleh pahala hanya. Jadi masyarakat kita ni masyarakat pahala. Sedangkan baca Quran tu pahala, faham tu pahala pula. 2 kali pahala. Lepas tu amal tu pahala pula. Sebab pahala pula. Atau bagai sama. Dia berganda. Tapi kita ni duduk tahap pertama sama. Tahap pertama baca boleh pahala. Boleh 10. Bagus. Alhamdulillah. Hak tu tidak ternapi. Hak tu nak, cuma kita nak gialah ke depan lagi. Nak akak lagi. Nak up lagi. Supaya baca boleh pahala 10. Faham 10 pula. Atau bagai sama. Lepas tu amal 10 pula dalam bagai sama. Sebab 10 pula atau bagai sama. Oh, kalau berganda lagi tu orang jual tu sama. Tapi kita tak pergi. Jadi kita tadi Cik Amran sebut kita Tok Guru merata 20 masuk 23 tahun dia. Kalau kita duduk mai atas pala lagi 23 tahun ni pasal tak gerak pasal. Setakat tu kena up. Tahun ni tahun nak faham dengan amal sekali. Sebabnya
Hak ni standard nak faham, nak baca, nak faham ni, nak baca dapat pahala ni, hak ni telah tersebar dengan sebaik-baiknya dalam masyarakat. Alhamdulillah, satu kejayaan. Tapi nak faham ni apa ni peringkat kedua. Hak amal tu boleh jadi kena peringkat ketiga, tapi tak boleh pergi jauh sangat faham dengan amal tu. Dia faham, dia kena amal lalu. Dia kena dua-dua sekali, insya-Allah. Jadi kita baca Quran, kita kena faham. Dan kalau umat Islam ni faham Quran ni, selesai. Orang Mesir, nak kacau Mesir sikit, celah. Orang Mesir, orang Arab, apa ya buat Mursi? Mursi tak boleh bawa makanan ke? Kau lagu mana? Amo tengok tak faham Quran, tak faham Islam, tak faham Islam, dia tak usia kat Islam. Sebelum Mursi benar lagi, orang tak sedar kan Mursi, tapi dia terkedek kat Allah, benar juga. Boleh 51%. Usaha gagah tu kat sejak daripada awal dia dilantik. Siapalah baru ni? Siapa semua ni? Ialah orang Arab. Siapa orang Arab ni? Ialah orang Arab sebangsa, makan pur yang sama, sayur hak sama, duduk lagi sama, minum air setanah. Tapi apa tak siapkan Mursi? Kerana Mursi nak buat Islam. Itu yang bagai. Pasal apa? Orang Mesir semua Islam. Orang bukan Kristian, tapi semua Islam. Kristian ada juga, bukan semua Islam. Maksud saya orang Arab semua Islam. Tak sik dia apa Islam juga. Kerana tu tuan-tuan tak faham Quran, tak faham Quran nak, tak faham hadis nak, jadi masalah. Satu bagi hamba nak tengok, inilah kejahilan umat keseluruhannya. Umat Islam ni tak faham Islam sebagaimana ia dikehendaki oleh Allah dan Rasul, dan tak faham lagi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Apabila tak faham hak ni, buku cawak you habis. Itu dia jadi masalah. Kerana tu tuan-tuan, orang Arab pun bukan semua faham Quran. Sebab kita juga tak erti. Orang tak erti tu lah. Bukan dia orang Arab pun bukan semua baca Quran sebab kita je. Mau dia orang. Orang mana lebih kurang je. Tapi ada orang ni yang memahami Quran, ada orang yang tak faham Quran walaupun dia orang Arab. Dan ada kita gambarkan orang Arab ni mesti nak ke Islam. Rupa-rupanya tidak sebagaimana yang kita duga dan kita sangka. Kerana itu tuan-tuan, kita dari bulan puasa boleh muhasabah banyak. Seterusnya saya nak anjur diri saya supaya tuan-tuan dan kita semua kita memperkukuhkan sembahyang Jumaat pada bulan Ramadan. Sembahyang Jumaat ni bulan Ramadan ni tuan-tuan. Kalau tak sembahyang Jumaat juga bulan Ramadan, bulan lain payah sikit. Sebab yang pertama bangun pagi. Bangun pagi tu, bangun sahur lewat tu, senang nak pergi Jumaat. Kalau bulan lain ni dia Jumaat tu pergi juga, tapi dia tidak bangun awal supaya kita nak sahur. Kerana itulah anak-anak, terutama kita ada anak-anak, anak kita hak remaja ke, laki-laki perempuan ke, biasanya trend budak-budak muda. Sebab kita muda dululah, rasa tak sahur tak apa. Tidak? Tak apa ayah tak sahur pun apa. Muka kita muda lagi, kita rasa gagah. Bukan masalah gagah, masalah sahur ni ibadat. Kena masuk fahaman tu. Sahur ni ibadat. Pas sahur bila? Hak paling malam akhir. Lepas tu buka, masuk waktu garib, buka selalu. Rasulullah kata, umat aku sentiasa baik apabila segera buka puasa dan sahur lewat. Kita nak jadi orang baik, buka puasa cepat-cepat apabila masuk waktu dan sahur lewat. Itu orang baik. Kita boleh tahu lalu kita orang baik, tapi tak senyahu lah. Senyahu apa ya? Nah, tapi kita kata, ni aku nak buat bagai baik. Rasulullah kata gitu. Baik.
Amo dah tengok ada, tapi bukan ramai. Perekat mok kita dulu, tok kita dulu. Apabila dia orang puan ni, dia utama orang jatah. Dia utama tok laki dia, tok cik kita lah, tok laki dia. Wi makan ke tak payah mu dulu lah, tok cik mu dulu. Aku tak apa lama-lama. Dia pelewak dia. Sebenarnya tak kena. Buka dulu, lepas tu makan. Nak kena makan ke dia, tak apa. Buka tu segera. Sahur tu lewat. Barulah kita nak kongsi tadi, bahawa kita breakfast sebenarnya cuma dulu 2 jam atau sejam gitu daripada biasa. Jadi kalau kita sahur pukul 12 tu bukan sahur tu, tidak sahur lagi waktu tu. Mungkin dia rasa dia tak lapar. Bukan masalah lapar tak lapar, tapi kita, Rasulullah kata sahurlah walau setegak air. Kita lupa bahawa nak bangun makan. Tak, kita kena tukar. Kita bangun beribadah. Sahur tu ibadah. Kita tukar konsep. Sahur tu bukan ada bangun makan. Sahur tu beribadah. Tapi apabila orang tidur ni, dia tokar lagi dengan makan. Walau bagaimanapun Rasulullah ajar bangun basuh tangan. Mata duk ngatuk lagi, bangun basuh tangan, dicerah sikit sebelum basuh muka. Apabila kita ambil wuduk, tak ada dah letih tadi. Hak moyok tadi tak ada. Iblis lari dah. Iblis ni dia tekan kita ni, cerit kita. Tapi apabila kita lawan dia dengan apa yang Rasulullah ajar, dia akan lari. Kemudian semaya subuh. Semaya fajar. Semaya subuh ni Rasulullah sebut, man sallal fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Siapa pergi semaya subuh Jumaat, kemudian duduk berzikir sehingga terbit matahari, kemudian lepas terbit matahari semaya 2 rakaat, dia dapat anugerah pahala oleh Allah seperti buat haji dan umrah. Kalau tak larat 3 hari tak kerja lah, boleh duduk hari Jumaat dengan hari Sabtu, duduk lama sikit. Tapi kalau hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad jangan duduk lama lah. Takut tak ada nak masuk kerja. Nama awak nak ambil pahala haji umrah, moga nak pergi umrah sama-sama, tak boleh. Sebenarnya hak hadis lain, hak ni hak semaya subuh. Hak semaya fardu biasa. Siapa-siapa yang bersuci duduk rumah dia suci, kemudian pergi semaya Jumaat. Kita moga duduk sini Zuhur, tak payah klik rumah, duduk semaya sini lah. Nama kata tu balik rumah pula. Kata moga dengar hadis, siapa-siapa bersuci di rumah, klik rumah mata, ambil semaya, mari sini. Tak kena. Duduk sini, pakai sini. Ambil semaya. Kalau kita duduk rumah, ambil semaya, pergi semaya. Pergi semaya lepas mari klik. Maka pahala ganjaran semaya Jumaat tadi supaya ganjaran buat haji. Tadi haji umrah. Jadi tuan-tuan, kita bila nak pergi haji umrah tiap-tiap hari? Haji tak boleh buat tiap-tiap hari, setahun sekali. Umrah boleh buat tiap-tiap hari, 2 kali sehari boleh kalau kita mampu. Tapi tak mampu nak buat. Sekali-sekala kita pergi. Tapi pahala haji tak dapat kalau kita tahu dan kita ambil kesempatan. Lagu mana? Iaitulah semaya Jumaat. Kemudian tuan-tuan, selagi saya nak sebutnya, kena beli insurans lah. Beli insurans. Tak segi kata kapur, tak segi kat ikhlas lah. Insurans puasa. Tuan-tuan boleh jadi, saya sebut insurans tadi, kata nak beli mana pula insurans. Insurans puasa. Insurans puasa ni ikut kita nak beli kelas mana terpulang. Nak beli kelas nombor 1 ke kelas ikut kemampuan. Tapi kita kena buat insurans. Sebab kita tak tahu puasa kita ni molek ke tak molek, takut kepek aksiden tengah jalan. Tak duduk sini. Duduk mana pun, tubik tengok bagi tak molek, kepek tu. Dengar bagi tak molek, gayok puasa kita. Nah, lepas tu kalau gayok kepek, kalau aksiden kat tengah jalan, nak baiki guana. Tak ada piti nak baiki kalau kereta. Kereta kita ambil insurans. Gitu juga puasa kita. Insuransnya ialah dengan kita beri makan kat orang buka puasa. Tika buka puasa, maka pahala dia boleh kita. Tapi dia tak luak. Tu hebatnya. Ni satu amalan di dalam Islam, ya kita boleh ambil pahala orang untuk kita, tapi tu dia tak luak sikit abu.
Semaya tak boleh ambil pahala orang semaya untuk kita. Ngaji Quran tak boleh ambil pahala dia untuk kita. Haji tak boleh ambil pahala dia untuk kita. Tapi puasa, kita dia buka puasa, pahala dia boleh kita. Dia tak luak sikit abu. Ajak amal pergi buka puasa tak apa. Nah, amal berani pergi buka puasa sama tuan-tuan sebab pahala amal tak usik. Tapi tuan-tuan boleh kalau amal buat banyak mana jadi tak molek kau molek, boleh cuma tu juga supaya amal boleh. Jadi oleh kerana tu tuan-tuan buat banyaklah buka puasa. Tapi ada juga orang cerdik. Orang cerdik dia buat buka puasa banyak ramai. Dia kata dia buat hari ni 100. Buat esok 100 orang buka puasa. Lepas tu dia kata aku tak puasa pun padai lah. Engkau puasa kata. Jadi pahala. Cerdik dia. Dia buat muka dia pandang ngega lah. Jadi orang cerdik ni hebat. Dia kata aku tahun ni baru ada buka puasa 200 orang kat Mad. Aku tak puasa. Tak apa. Tapi dia lupa. Kita nak bawa barang ni kena ada bekas. Tak? Lama barang banyak tak ada bekas nak bawa kelik. Tak boleh buat kelik juga. Jadi kena ada bekas. Dia sendiri tak puasa. Agak kau orang puasa tak jadi pasal tu. Supaya ataupun supaya kereta api nak pergi ke Singapura ke nak ke Kuala Lumpur, naiklah kereta api kita. Naik malam. Pasal mah kau tupak ke? Naik malam. Tak kita malam ni berasa sedap tidur je negara. Allah, kereta api tak gerak lah. Sedap. Bukuk-bukuk pah duk tupak juga. Naik gobok tak ada pandang. Itu ibarat orang puasa nak harap pahala orang sahaja, dia tak ada asal. Ataupun orang puasa dia tak maya. Puasa tak maya. Seperti juga ibarat. Puasa bagus. Ada kena tengok ada orang rajin puasa, tapi ada juga orang tak maya. Supaya naik kereta api tadi tak sampai ke mana-mana, buka-buka pah duk pasimah juga. Sebab apa? Dia tak ada pahala nak ingat dia. Kerana tu walaupun besar pahala puasa, dia kena ada gobok. Pas maya pula, dia ada gobok lain pula, pahala lain pula, iaitu ngucap. Ngucap biar betul, biar comel, insya-Allah kita akan dapat. Kemudian kena jagalah puasa kita ni daripada perkara yang rusak seperti ngupak, mencela dan sebagainya. Apabila kita boleh jaga bagai-bagai ni, maka kita akan puasa kita jadi 100%. Tuan-tuan sekalian, merasa itu hak amat boleh kasih pada pagi ni dengan masa yang ada. Mengucap terima kasih sekali lagi kepada KI kita, Timala dan semua pegawai-pegawai, Datuk dan semua ahli-ahli yang hadir. Marilah sama-sama kita sambut puasa dengan sepenuh arti dan sepenuh iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berazam kita buat puasa yang terbaik pada tahun ini, dan kita minta pula nak jumpa dengan puasa tahun lagi. Orang tu orang liar sikit. Dia tahun ni dia nak puasa, dia minta dah nak jumpa dengan puasa lagi. Sebab apa? Dia tak si mati. Jumpa dengan puasa lagi kan? InsyaAllah panjang umur. InsyaAllah kita nak buat sepanjang-panjang. Moga-moga kita jumpa dengan malam Lailatul Qadar dan sangat baik dan pahala yang sangat besar, dan dengan limpah rahmat Allah itu kita dapat kebaikan yang berlipat kali ganda. Dan terima kasih atas peluang yang telah diberi yang baik dari Allah. Kalau ada salah silap itu daripada diri hamba sendiri, dan mohon istighfar dan mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.